Saudara, selepas penutupan dua cawangan yang terletak di TriStar Complex dan Haji Lane, Hague Road Putu Piring merancang untuk memperkenalkan produk baharu dalam masa terdekat. Penutupan itu datang selepas 17 tahun perniagaan tersebut menapak di TriStar Complex. Bagi pemilik Hague Road Putu Piring, Cik Nur Aisyah, keputusan untuk menutup cawangan di TriStar Complex merupakan satu langkah yang sukar dan menyedihkan. Cawangan itu telah beliau kendalikan selama 17 tahun sebelum akhirnya membuat keputusan untuk menamatkan operasinya. Menurut Cik Nur Aisyah, antara faktor yang mendorong keputusan untuk menutup cawangan di TriStar Complex adalah lokasi kedai tersebut yang terletak di lokasi tengah yang tidak berdekatan dengan kawasan tumpuan seperti pasar. Pembeli yang datang sudah semakin berkurangan. Jadi kami mengambil keputusan untuk keluar dari situ. Lagipun kita ada dua cawangan yang sangat berdekatan. Satu di Pasar Hague Road dan juga satu di Pasar Geylang Serai di sini. Jadi itu pasal kita mengambil keputusan untuk tutup cawangan yang di tengah-tengah di TriStar Complex itu. Bagi cawangan di Haji Lane pula, Cik Nur Aisyah berkata penutupan tersebut merupakan sesuatu yang mengejutkan buat mereka. Penutupan di Haji Lane kami terpaksa keluar kerana kita punya landlord sudah jual hartanah di situ termasuk dengan company dia sekali kepada foreign talent. Jadi kami tak ada pilihan lain untuk betul-betul keluar sebab kita pun sudah tanya kepada yang pemilik hartanah baru. Mereka kata mereka mahukan kedai itu sepenuhnya untuk mereka sendiri. Melangkah ke hadapan, pemilik Hague Road Putu Piring menyatakan mereka akan membuka cawangan baharu di bawah jenama baharu dan pada masa yang sama akan memperkenalkan produk baharu. Rancangan pada masa hadapan kami, alhamdulillah sekarang mungkin ramai yang dah tahu kami juga tutup gerai di East Village Mall. Kita baru dapat kontrak yang baru di unit yang lain berhadapan dengan unit lama kami. Jadi kita akan buka kedai di situ mungkin pada 1 Jun akan datang insya-Allah. Dan juga kita juga ada gerai lain tetapi kita bukan jual putu piring lagi, kita nak jual putu bambu pula. Namun bukan nama Hague Road Putu Piring sebab yalah kita nak jual putu bambu kan, jadi kita gunakan nama lain. Selain itu, jenama Putu Piring ini juga sedang berjinak-jinak untuk mempromosikan perniagaannya melalui media sosial dalam usaha menarik lebih ramai pelanggan.